Rasanya dah lama tak review jam tangan Garmin. Last jam tangan Garmin yang saya ada adalah Forerunner 955. 955 ni saya beli sendiri 3 tahun lepas. Kemudian kalau anda tengok, banyak review Garmin tu semuanya loan unit. Tapi dah lama juga saya tak beli. So, saya decide untuk ganti saya punya Forerunner 955 ni. Apa jam yang saya beli? Jom tonton video ni sampai habis. Jam ni saya beli daripada TMT, Thunder Mesh. Kita nak tengok apa jam yang saya beli. Kotak besar ni je, ada jam. Tak ada dapat apa-apa free gift, jadi jom kita tengok apa yang saya beli. Saya dah lama nak beli model ni. Ini dia, Forerunner 970. Pasal dia buang tanda harga. Ush, last saya beli jam tangan Garmin 3 tahun lepas. Welcome on board the new watch. Jam ni kalau ikut dia release dekat Malaysia bulan 5 hari tu. Tapi saya sebenarnya tunggu loan unit tapi tak dapat. Jadi saya tunggu. Saya belilah sendiri. So ini dia Garmin Forerunner 970. So dalam kotak ni ada jam. Sebab kalau anda tengok, kalau yang sebelum ni saya dapat unit, semua unbox unit. Jadi saya tak adalah buat unboxing kan. Ni first time saya beli balik. So ini apa yang ada dalam kotak lah. Kabel. Dia sudah guna USB Type-C kepada charging system Garmin. Yang ni tak berubah. Sama macam model yang sebelum ni. Kemudian kita ada apa ni? Buku manual. Yang ni macam biasalah, orang tak akan baca punya. Tak ada stiker. Biasanya ada stiker. Ke yang baru ni tak ada stiker. Saya tak pasti sebab saya last beli dulu 955 ni ada stiker. Yang ni tak ada stiker. So hanya ada manual, kabel dan jam dia sendiri. Ush. Oh, dah lama tak dengar bunyi ni. Oh, dia punya ni. Okay, dalam ni dia ada extra band untuk tali ni. Okey, jam dia sendiri. Kenapa saya pilih Forerunner 970? Sebab antara jam yang sesuai untuk trail runner bawah RM3,000. Saya beli ni 2,700 something dekat Thunder Mesh. Dia ada murah sedikit kat platform Oren tu. So, Forerunner 970 selepas 3 tahun menggunakan Forerunner 955. Ini jam terbaru saya. Kenapa saya beli? Sebab anda tahu saya buat testing dengan jam-jam lain. Saya perlukan jam Garmin yang terkini. At least fair lah kalau kita buat comparison sebab jam terbaru versus jam terbaru. Kalau saya guna jam ni, orang akan cakap lah ini bateri dah lama lah, chipset lama lah. Jadi saya beli Forerunner 970 ni. Saya juga suka fungsi-fungsi yang ada dekat jam ni. Kalau anda tengok video Forerunner 965 saya yang dulu, saya pernah cakap saya perlu atau saya nak jam Forerunner yang premium, lasak dan juga ada flashlight.
Jadi Forerunner 970 ni dah ada flashlight dekat atas dia. Tambahan juga dia punya skrin lebih lasak berbanding model sebelum ni. Kemudian dia ada juga mic dan juga speaker, boleh buat panggilan. Kemudian dekat bahagian belakang, penaik tarafan dekat dia punya optical heart rate. Yang mana optical heart rate dia ni ada sokongan ECG. Kita pair sekejap dengan telefon untuk setting add new device. Okay, ini contoh paparan watch face dia. Yang lain-lain tu lebih kurang sama saja. Kalau anda nak tahu apa-apa, boleh tinggalkan dekat ruang komen. InsyaAllah saya akan buat video review penuh pada masa akan datang. Apa-apa pun, dari dulu, baru cerita.